Hai semua pelajar Sijil Teknologi Elektrik. Selamat datang. Okey, untuk sesi kali ini kita akan terus masuk dan kuasai asas-asas pendawaian elektrik 3 fasa. Kita tak nak buang masa dengan teori je, kita akan fokus terus pada kemahiran praktikal. Tahu tak, benda yang betul-betul penting yang korang akan guna setiap hari dekat tapak kerja nanti. Jom kita mulakan. Okey, ini dia pelan tindakan kita. Mula-mula kita akan sentuh sikit konsep asas yang wajib tahu. Lepas tu, kita terus hands-on, kita akan belajar cara potong sesalur, cara nak bentuk konduit dan juga macam mana nak buat berbenang. Dan akhir sekali, kita akan ikat semua kemahiran ni. Dah sedia? Jom! Baiklah, jom kita mulakan dengan bab pertama, iaitu asas sistem. Dalam bahagian ni, kita akan kenal pasti jenis-jenis sistem pendawaian 3 fasa dan kita akan fahamkan satu peraturan yang sangat penting, namanya faktor wang. Percayalah, ini adalah ilmu asas yang akan jadi panduan untuk semua kerja praktikal kita lepas ni. Okey, bila kita cakap pasal nak lindungi dan susun kabel dalam sistem 3 fasa, selalunya ada 3 cara utama. Kita ada konduit ataupun pembuluh logam. Kemudian, sesalur logam yang kita panggil trunking. Dan akhir sekali, salur atau ducting. Masing-masing ni ada fungsi dan kelebihan dia, bergantung pada besar mana projek tu dan dekat mana kita nak pasang. Sekarang kita masuk bab faktor ruang tadi. Konsep ni sangat kritikal. Kita mulakan dengan konduit dulu. Peraturan dia mudah je. Ruang dalam konduit tu yang diisi oleh kabel tak boleh lebih daripada 40%. Kenapa? Sebab utama, keselamatan. Kita nak elak haba terkumpul dan senang cerita, ia bagi ruang untuk kita tarik kabel nanti. Okey, kita beralih pula pada trunking atau sesalur logam. Untuk trunking, peraturan dia lebih longgar sikit. Korang boleh isi sampai 45% ruang. Nampak tak? Lebih sikit berbanding konduit dan semestinya ada sebab-sebab tertentu untuk perbezaan ni. Jadi, senang cerita macam ni lah. Konduit 40%, trunking 45%. Nampak macam beza 5% je kan? Kecil je. Tapi, percayalah, bila korang tengah merancang laluan kabel, lagi-lagi untuk projek besar, 5% ni boleh jadi sangat penting. Kalau pilih betul, boleh jimat masa dan kos. Alright, sekarang kita masuk bahagian yang paling best, kemahiran praktikal. Jom kita mulakan dengan cara potong sesalur logam atau trunking. Kita akan belajar macam mana nak buat bengkokkan 90 darjah dan juga offset yang nampak kemas dan profesional. Sebelum kita mula, pastikan alatan kita betul. Kalau nak hasil kerja kemas, kena guna alat yang betul. So, ini dia senarainya. Kita perlukan gunting logam, sesiku L, marker pen, pita pengukur dan yang paling penting, jangan lupa sarung tangan keselamatan. Jom kita tengok 2 alat utama dengan lebih dekat. Okey, 2 benda ni akan jadi kawan baik korang untuk kerja-kerja trunking. Sebelah tu gunting logam atau orang panggil tin snips. Ini untuk memotong. Dan yang satu lagi tu, sesiku L atau tri-square. Ini untuk pastikan setiap tandaan dan sudut kita tu betul-betul tepat. Yang paling best pasal proses ni sebenarnya ialah cara kita buat lidah penyambung tu. Nampak tak? Kita lipat kepingan logam tu ke dalam. Tujuannya ada 2. Pertama, ia sorokkan bahagian potongan yang tajam. Kedua, ia jadikan sambungan 90 darjah tu sangat kuat dan nampak kemas. Ini teknik pro ni. Untuk buat offset pula, kuncinya lain sikit. Korang kena potong 2 segitiga yang berlawanan arah. Kenapa? Sebab teknik ni membolehkan trunking tu beralih sikit ke tepi, tapi masih lagi selari dengan dinding. Sangat berguna kalau nak elak halangan-halangan kecil macam tiang ke, pipe ke, kan? Okey, tadi kita dah settle dengan trunking yang segi 4. Sekarang kita beralih pula pada konduit GI yang bulat. Cara nak bentuk dia memang lain, tapi kemahiran ni sama pentingnya kalau nak buat laluan kabel yang nampak kemas dan profesional. Membengkok paip besi ni, terus terang cakap, bukan kerja senang. Tak boleh main hentam je. Sebab tu kita perlukan satu alat khas, pembengkok paip GI atau pipe bender. Alat ni memang direka khas untuk bengkokkan besi keras macam ni tanpa buat ia jadi kemik atau rosak. Macam mana alat ni berfungsi? Senang je. Ia guna leverage atau kuasa tuas untuk bengkokkan konduit yang kuat tu dengan perlahan-lahan. Hasilnya, kita dapat bengkokkan yang licin, tak ada kemek, tak ada rosak. Memang alat wajib ada kalau nak buat kerja pemasangan konduit yang nampak profesional. Okey, kalau nak dapatkan bengkokkan yang sempurna, ada 2 kunci utama. Pertama, masa membengkok tu, pastikan tekanan tu stabil dan konsisten. Jangan gelojoh.
Kedua, dan ini penting, jangan malas. Lepas bengkok, terus cek dengan sesiku L. Ingat pesan ni, ukur 2 kali, bengkok sekali. Baiklah, sekarang kita dah sampai ke kemahiran praktikal kita yang terakhir untuk hari ini, membenang atau threading. Apa tujuannya? Kita nak buat berbenang dekat hujung konduit tu supaya kita boleh sambungkan dia dengan ketat, kemas dan selamat pada kotak sambungan atau aksesori-aksesori lain. Ingat, bila kita buat berbenang ni, kita sebenarnya tengah memotong logam. Jadi, ini kerja yang perlukan ketepatan. Dan untuk itu, kita perlukan set alatan yang betul. Ini dia senarainya. Dari ragum paip, stock and dies, sampailah ke minyak pelincir. Fungsi ragum paip ni sangat penting. Ia akan pegang konduit tu dengan kejap, macam tak boleh gerak langsung. Kenapa? Sebab masa kita tengah pusing alat stock and dies untuk potong benang, kita tak nak konduit tu terikut pusing sekali. Jadi, kestabilan tu memang kunci utama kat sini. Macam biasa, persediaan tu kunci kejayaan. Sebelum mula, pastikan die tu bersih. Tak ada serpihan-serpihan besi dari kerja lama. Lepas tu, pastikan konduit tu betul-betul ketat dalam ragum. Kalau permulaan dah betul, insya-Allah hasilnya pun akan sempurna. Dan nampak tak, penggunaan minyak pelincir atau rigid oil ni bukan saja-saja. Ia ada 3 fungsi penting. Pertama, ia kurangkan geseran, jadi kerja jadi lebih lancar. Kedua, ia sejukkan mata pemotong tu supaya tak cepat rosak. Dan ketiga, ia pastikan hasil potongan benang tu licin, bersih dan tajam. Jangan skip langkah ni. Baiklah semua, kita dah pun lalui 3 kemahiran utama. Potong trunking, bengkok konduit dan buat berbenang. Sekarang, jom kita rumuskan semuanya. Kita nak faham macam mana gabungan 3 kemahiran ni boleh jadikan korang seorang juruteknik yang betul-betul hebat. Jadi, apa yang perlu korang ingat? Ada 4 tiang seri. Pertama, ketepatan. Ukur 2 kali, potong sekali. Kedua, teknik kena betul. Ikut langkah-langkah, jangan main langgar. Ketiga, jaga alatan. Bersihkan lepas guna. Dan yang keempat, yang paling utama, keselamatan. Inilah 4 perkara yang bezakan kerja orang amatur dengan kerja seorang profesional. Bila korang dah kuasai dan gabungkan semua kemahiran ni dengan betul, inilah hasilnya. Satu sistem pendawaian yang bukan setakat berfungsi. Tapi yang paling penting, ia selamat, ia nampak kemas dan ia nampak profesional. Inilah standard yang kita semua patut sasarkan dalam setiap kerja kita. Dan dengan itu, kita dah sampai ke penghujungnya. Tapi sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan satu soalan untuk korang fikirkan. Selain daripada kemahiran hands-on yang kita dah bincangkan tadi, pada pendapat korang, apakah kualiti-kualiti lain yang menjadikan seseorang itu juru teknik elektrik yang bukan saja bagus, tapi betul-betul kompeten? Fikir-fikirkan.